Jom kita unbox Monster Galaxy Cup Pack Ball Impact bersama dengan alternate rare dia. Tapi sebelum Ashmore unbox, jika awak suka bawa jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Jom kita mula dengan Monster Galaxy Cup Pack Ball Impact nombor 1/9. Dekat gambar dia kita ada abang kawasan bawa gentar dan ini belakang dia. So jomlah kita buka pack nombor 1 dahulu. Ash tak tahu lagi dia punya card tree. So kita terbalikkan dan kita dapat HP marker. Next kita dapat kad sokongan Profesor Utan dan Gopal. Ini daripada komik guys. Lihat 5 kad paling atas deck dan susun semula mengikut pilihan pemain. Uish, okey juga efek dia, efek 02. Next kita ada Ying Tier A 200 HP 160 attack. Uish, memang kuat. Tapi dia bersyarat kena guna kad jenis Ying yang tidak bersyarat. Dan efek dia 5 garisan guys. Kedua-dua pemain melempar HP marker. Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, alihkan semua kad bersyarat dari deck pihak lawan ke zon kalah. Jika nilai pemain lebih rendah, pihak lawan perlu meletakkan semua kad dari tangan ke zon kalah. Uish, kalau kita menang, kita dapat alih semua kad bersyarat ke zon kalah yang opponent. Kalau kita kalah, kita dapat ambil tangan dia letak dekat zon kalah. Kuat juga dia punya kad. Next kita dapat Yaya dan Gopal tag team Tier B 120 HP 1 attack. Pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan tiru nilai attack kad tersebut. Next kita ada Gopal Tier B 100 HP 1 attack. Setiap kali kad ini kalah dalam awesome, pemain boleh mengambil satu kad dari bahagian atas deck pihak lawan dan letakkan di zon kalah. Oh, setiap kali kad ini kalah awesome. Next kita ada Boboiboy Ice daripada komik Tier B 120 HP 1 attack dan efek kad lawan tidak berkesan. Dan akhir sekali kita dapat abang kawasan Boboiboy gentar guys. Tier A 200 HP 180 attack dan kedua-dua pemain melemparkan HP marker sebanyak 3 kali. Setiap kali pemain mendapat nilai lebih tinggi, negatif 40 HP kad di zon aktif pihak lawan. Okey juga efek dia, tapi HP dengan attack dia kurang rendah lah. Next kita ada Monster Galaxy Cup Pack Ball Impact nombor 2/9. Dekat gambar depan dia kita ada Fang dan ini belakangnya. Dan jom kita tengok pack apa yang kita boleh dapat dalam pack inilah. So, kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita dapat Boboiboy Ice Tier B 120 HP 140 attack. Jika pihak lawan pernah menggunakan kad jenis Boboiboy Blaze, attack 60 bagi kad di zon aktif pemain. Next kita dapat Copetry dan Maripos Tier A 160 HP 140 attack. Pemain memilih satu kad dari zon kalah pihak lawan dan menukarkan ke zon aktif tanpa mengaktifkan efek baharu kad tersebut. Next kita dapat Boboiboy Gempa Tier B 140 HP 1 attack. Pihak lawan tidak boleh menggunakan kad sokongan. Next kita dapat Tok Aba Tier C 60 HP 40 attack. Kira jumlah kad di tangan pihak lawan kehilangan satu giliran menyerang untuk setiap kad yang berada di tangannya. Next kita dapat Kuali Tier B 80 HP 60 attack. Penambahan 80 HP jika kad jenis Gopal ada di dalam deck. Dan akhir sekali kita dapat kad Tier A Fang guys 140 HP 120 attack. Pilih satu kad dari deck dan letak di tangan. Kocok semula deck selepas kad dipilih. Next kita dapat Monster Galaxy Cup Pack Ball Impact nombor 3/9. Gambar depannya kita ada Boboiboy Sopan. Ini belakang dia. Dan jom kita buka pack ini untuk tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack ini. Pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita dapat Boboiboy Taufan Tier B 140 HP 1 attack. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Next kita dapat Fang dan Yaya Tier B 140 HP 120 attack. Efek kad lawan tidak berkesan. Next kita dapat Yaya Tier A 160 HP 160 attack. Automatic menang jika Yaya tewas awesome pertama. Next kita dapat Gopal Tier B 1 HP 80 attack. Letakkan nilai attack kad lawan menjadi 40. Next kita dapat Ying Tier B 1 HP 120 attack. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Dan kad akhir sekali kita dapat Boboiboy Sopan Tier A 240 HP 2 attack. Pihak lawan terlalu bertenang. Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 3 kali. Next kita dapat Monster Galaxy Cup Pack Ball Impact nombor 4/9. Gambar depan ni kita ada Boboiboy Bliong. Ini belakang dia. Dan jom kita buka untuk tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack ini. Kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita dapat Boboiboy Gempa Tier B 140 HP 120 attack. Tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Halilintar dan aktifkan efeknya. Jika pernah menggunakan kad jenis Boboiboy Halilintar, tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Gentar dan aktifkan efek kad tersebut. Next kita dapat Fang dan Yaya Tier B 140 HP 120 attack. Negatif 20 HP kad lawan setiap kali pihak lawan menang awesome. Next kita dapat Ying
Chelsea 80 HP, 80 attack. Masukkan semua kad dari tangan pihak lawan ke dalam deck dan kocok semula. Next kita dapat Captain Kaizo dan Kuali. Tier B 160 HP, 120 attack. Lihat kad di tangan pihak lawan, pilih satu kad dan hantar ke zone kalah. Next kita dapat Palima Yanari. Tier B 160 HP, 140 attack. Efek kad lawan tidak berkesan, termasuk efek dari kad sokongan. Dan akhir sekali kita dapat Tier S Boboiboy Beliung guys. Uish, memang cantik. 260 HP, 240 attack. Setiap kali kad ini tewas dalam awesome, alihkan satu kad dari zone menang pihak lawan ke zone kalah. Next kita ada Monster Galaxy Cup Pack Ball Impact nombor 5/9. Gambar depan ni kita ada Boboiboy Rimba dan dekat belakang dia macam ni. So jom kita buka dan tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack ini. Dan pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita dapat Gopal dan Ying. Tier B 140 HP, 120 attack. Pilih satu kad dari zone kalah dan masukkan ke dalam deck. Kocok semula deck selepas kad dimasukkan. Next kita dapat Boboiboy Duri. Tier C 120 HP, 80 attack. Tetapkan attack pihak lawan kepada kosong selama 2 pusingan. Attack pihak lawan kembali normal pada awesome ketiga. Next kita dapat Kuali dan Ying. Tier B 120 HP, 1 attack. Lihat kad di tangan pihak lawan, pilih satu kad dan hantar ke zone kalah. Next kita dapat Aduduang Pro. Tier B 140 HP, 120 attack. Kedua-dua pemain melempar HP marker. Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, pemain akan mendapatkan serangan pertama tanpa perlu awesome. Next kita dapat Fang. Tier B 140 HP, 120 attack. Tiru efek kad lawan yang berada di zone aktif. Jika pemain menggunakan kad sokongan, efek kad tersebut juga akan ditiru dan diaktifkan oleh pemain. Uish, okey juga. Dan next kita dapat Tier A Boboiboy Rimba guys. Uish, memang cantik dia punya rainbow foil. 280 HP, 260 attack. Sepanjang pusingan ini, kad lawan negatif 60 HP setiap kali pemain kalah dalam awesome. Next kita ada Monster Galaxy Cup Pack Ball Impact nombor 6/9. Gambar depan ni kita ada Boboiboy Duri dan juga Solar. Ini belakang dia. Dan jom kita buka dan tengok kad apa yang kita boleh dapat untuk pack ini. Kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita dapat Boboiboy Halilintar. Tier B 1 HP, 120 attack. Tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Gempa dan aktifkan efeknya. Jika pemain pernah menggunakan kad jenis Boboiboy Gempa, tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Gentar dan aktifkan efek kad tersebut. Next kita dapat Yaya. Tier B 120 HP, 1 attack. Automatic menang jika memenangi awesome pertama. Next kita dapat Kuali dan Gaharum. Kad sokongan. Kedua-dua pemain melemparkan HP marker. Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, alihkan kad sokongan kekal pihak lawan ke zone kalah. Wish, okey juga. Next kita ada Gopal. Tier A 160 HP, 180 attack. Kedua-dua pemain melempar HP marker. Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, tetapkan HP pihak lawan kepada 20. Jika pemain mendapat nilai lebih rendah, tetapkan attack pihak lawan menjadi 20. Next kita dapat Mas Gardu. Tier B 180 HP, 160 attack. Efek kad lawan tidak bersan, termasuk efek dari kad sokongan. Next kita dapat Tier A Boboiboy Solar dan Duri guys. Uish, memang cantik. 280 HP, 260 attack. Kedua-dua pemain melempar HP marker. Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, pihak lawan tidak boleh meletakkan kad sokongan kekal sepanjang pusingan ini. Uish, panjanglah dia punya efek. Dan HP dengan attack dia tinggi guys. Dan dia punya bersyarat, bukan bersyarat efek ini tidak boleh digunakan jika kad sokongan kekal pihak lawan telah diletakkan pada pusingan sebelumnya. Okay. Next kita ada Monster Galaxy Cup Pack Ball Impact nombor 7/9. Gambar depannya kita ada Boboiboy Frostfire. Dekat belakang dia macam ni. So jomlah kita buka dan kita tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack ini. Pertama sekali kita dapat HP marker. Kita dapat Fang. Tier B 120 HP, 1 attack. Sekiranya kad di zone aktif pihak lawan adalah kad jenis Boboiboy Blaze atau Boboiboy Ice, serangan pihak lawan tidak bersan sebanyak 4 kali. Next kita dapat kad sokongan serangan 1001 senjata. Pemain automatik menang sekiranya seri atau kalah dalam awesome. Next kita ada Vespira, Muskida dan Karubang. Tier B 180 HP, 160 attack. Ambil satu kad Cikala Sibella 1954 dari deck dan letakkan di tangan. Kocok semula deck selepas kad diambil. Okay. Next kita ada Boboiboy Halilintar. Tier B 140 HP, 120 attack. Jika kad ini seri dalam awesome pertama, alihkan satu kad dari zone menang pihak lawan ke dalam deck. Dan pihak lawan perlu kocok semula deck tersebut. Next kita dapat General Gurmida. Apa ni? Tier B 180 HP, 160 attack. Penambahan tambah 40 attack jika kad jenis Kirana berada di dalam deck. Dan akhir sekali kita dapat Tier A Boboiboy Frostfire. Uish, 220 HP, 200 attack dan pihak lawan tidak boleh menggunakan kad sokongan sepanjang pusingan ini. Ambil dua kad dari paling atas dari deck pihak lawan dan letakkan di zone kalah. Next kita ada Monster Galaxy Cup Pack Ball Impact nombor 8/9. Gambar depannya kita ada Kirana dan belakang dia macam ni. So jom kita buka dan tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack ini. Okay, kad pertama sekali kita dapat
kita dapat HP marker. Kita dapat kad sokongan Ochobot, kuasa teleportasi. Pilih satu kad dari tangan pihak lawan. Pemain dah tukarkan dengan satu kad dari deck. Kocok semula deck selepas pertukaran. Next kita dapat Mahathir Ramos, tier A, 160 HP, 140 attack. Pemain automatik menang jika kad Cekala dan Sibella 19 atau 54 dan Vespira, Muskida dan Karumbang 21 hingga 54 berada di tangan. Uish, dia punya efek tu memang spesifik sangat. Next kita dapat kad sokongan Puak Baja. Pemain automatik menang jika kad di zona aktif adalah kad jenis Adudu. Next kita ada Bawbai Gempa dan Halilintar, tier B, 160 HP, 120 attack. HP 20 bagi setiap kad yang terdapat di zona menang pihak lawan. Next kita dapat Bawbai Blaze, tier B, 120 HP, 140 attack. Jika pihak lawan pernah menggunakan kad jenis Bawbai Ice, attack 60 bagi kad di zona aktif pemain. Dan akhir sekali kita dapat Maharani Satrianta Kirana, tier A, 260 HP, 200 attack. Pemain automatik menang jika pihak lawan mempunyai kad jenis Bawbai Halilintar di dalam deck, zon menang atau zon kalah. Dan kalau kau nak guna kad ni, kena ada Bawbai Halilintar, Kirana dan juga Getaka. Next kita ada Monster Galaxy Cup Pack Ball Impact nombor 9/9. Gambar depan dia kita ada Mecha Gentar, dekat belakang dia macam ni. So jom kita buka untuk tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack ini. Kad pertama sekali kita dapat HP marker. Next kita dapat Bawbai Blaze dan Ice, tier B, 160 HP, 1 attack. Attack 20 bagi setiap kad yang terdapat di tangan pihak lawan. Next kita dapat General Saria. Siapa ni? Tier B, 140 HP, 120 attack dan penambahan tambah 40 attack jika kad jenis Kirana berada di dalam deck. Next kita ada kad sokongan Kedah Mainan 4 Patur. Pemain menggunakan kad pinjam tanpa aktifkan efek untuk meneruskan pertarungan. Jika kad dipinjam kalah, kembalikan kad ini dan letakkan kad pinjam di zon kalah pihak lawan. Pinjam satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan di atas kad pemain. Oh, kita boleh pinjam kad daripada zon menang pihak lawan sebagai kad pinjaman lah. Lepas tu kalau kalah, kembalikan dia. Oh, kita pinjam satu dekat zon menang kan. Kita letak dekat zon aktif kita macam ni kan. Lepas kita letak tu, kalau kad tu kalah, masuk dekat zon kalah pihak lawan. Uish, okey juga efek dia kat sokongan ni. Next kita dapat Cekala dan Sibella, tier B, 140 HP, 140 attack. Ambil satu kad Vespira, Muskida, Karumbang dari deck dah letak di tangan. Kocok semula deck selepas kad dia ambil. Next kita dapat Bawbai Blaze, tier B, 120 HP, 1 attack. Dan jika attack pihak lawan lebih tinggi daripada main, kurangkan separuh nilai attack pihak lawan. Dan akhir sekali kita dapat tier A Golem Gentar, 240 HP, 220 attack. Dan setiap kali kalah awesome, attack negatif 40 attack bagi kad design aktif pihak lawan. Uish, cantik dia punya kad Golem Gentar. Next kita ada Monster Galaxy Cup Pack Ball Impact Alternate Rare. Dekat depan ni kita ada Bawbai Saudi. Ini belakangnya ada satu bintang. Dan jom kita buka dan tengok kad apa yang kita dapat dalam pack ini. Kad pertama kali kita dapat HP marker. Next kita dapat kad sokongan Kuali dan Garahum. Next kita dapat Gopal tier A. Next kita dapat tier A Masgardu. Next kita dapat tier B Bawbai Halilintar. Next kita dapat tier B Yaya. Dan kad alternate rare kita dapat AR Bawbai Saudi guys. Ush, emas dia memang cantik guys. 220 HP, 200 attack, efek 01 dan efek kad lawan tidak bersan. Negatif 40 kad lawan setiap kali mereka menggunakan kad sokongan. Uish, memang okey lah dia punya kad ni. Emas, uish, memang cantik. Inilah dia poster untuk Pack Ball Impact. Kalau korang tengok dekat sini, kita ada dua poster. Poster pertama ini, dua-dua ini bertemakan art Bawbai Galaxy Story. So kita ada dekat sini, ada bahagian Bawbai Full Fire tengah masak dekat sini. Ada 3 kad tag team ni. Dan juga ada Fang, Yaya, Ying, Tok Abah. Dan dekat sini bila Bawbai ada di hutang, so kita ada Bawbai Solar dan Duri dekat sini dengan HP dengan attack kuat. Dan kita ada juga Bawbai Ice, Gempa, Taufan dan kawan-kawan dia dekat atas ni. Dan kita tengok poster ke-3 dan 4. Dekat belah kiri ni kita ada poster art Windara. So ada Bawbai Belion depan, Mahathir Ramos, Cekala Sibella. Semua dekat jahat, dekat atas. Yang bawah ni baik-baik belaka. Dan next kita ada art Gentar. Yang ni Ash paling favourite lah. Ada Gentar, ada Golem Gentar. Tapi dekat animation dia dipanggil Mecha Gentar. Tapi dekat komik Golem Gentar, so ada Kuali, ada Durang Amprop, Gopal, ada Ochobot. Dan yang ni Ash tak tahu. Serangan 1001 senjata ni Ash tak tahu. Kalau korang tengok komik, tolong bagi tahu ya. Dan next kita ada poster terakhirnya, ada 5 dan 6. Yang belah kiri ni kita ada poster Baraju. Ada Bawbai Ice, ada Blaze, ada Bawbai Sopan, Panglima Yanari, Masgardu, Kuali dan Ying, Yaya dan Gopal dan juga Pak Patu guys. Dan akhir sekali kita ada poster
gulatan. Ada rimba dekat depan ni. Tak ada glacier tapi ada rimba. Ada Kirana. Ada dua ni saya tak kenal. Ada Gopal, Captain Kaizo, Kuali, Ying, Feng dan Yaya. Dan poster extra kita ada poster ini. Ini poster yang Ash paling suka. Kita ada HP marker. Dekat belakangnya pun ada juga dia tulis dekat sini nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 6 saja. Tapi okey lah kalau Monster boleh buat HP marker yang foil, okey juga. Sebab sebelum ni semua HP marker dia tak ada foil. Tapi kalau macam Awesome kan, Awesome dah ada yang foil punya. Kalau HP marker ni ada foil memang cantik lah. Ash banyak suka jugalah poster ni. Tapi kalau ada foil satu ke lagi best. Dan inilah je, akhir sekali kita dapat AR Boboiboy Sorry. Malangnya tak ada lagi SR untuk pack Ball Impact. Dia tak mau spoiler lagi. Tapi kalau korang nak letakkan AR Boboiboy Sorry ni, korang letak dekat yang apa? Yang kedua, poster kedua ni. Tapi yang peliknya, korang guna ini, dia clearkan Boboiboy Sorry. Tapi HP dengan attack dia lagi lemah. Yang ni 280 HP, 260 attack. Sepatutnya dia macam swap lah. Inilah dia kalau poster ni memang cantik dia punya emas. Dan itulah saja. Kalau korang nak tengok Ashmore unboxing Thunderbolt starter deck macam ni, cuba korang komen. Sebab nanti next video Ashmore akan unbox Thunderbolt starter deck ni. Itu saja dan terima kasih dah. Assalamualaikum.